الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia pada malam ini alhamdulillah buat kita bertemu dalam ruangan masjid kita dalam suasana majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati umur kita, memberkati masa kita, dan mudah-mudahan juga kita berada di penghujung bulan Syakban ini. Esok mudah nak tengok anak bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Dalam pertemuan terdahulu saya membahaskan berkaitan dengan kisah Nabi Idris. Jadi pada malam ni patutnya maknanya saya membahaskan kisah Nabi Nuh AS. Namun saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan satu kisah yang terkait. Kisahnya itu kita melihat dari sudut perspektif dalam kita mendekati Ramadan. Jadi kisah yang saya maksudkan itu adalah kisah Yusuf AS. Kenapa? Kerana Al-Imam Ibn Jauzi menyebutkan bahawa kisah Nabi Yusuf ini mirip dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan Ramadan kepada kita dari sudut pelbagai sudutnya, antaranya kelebihan, antaranya dari sudut persiapan, persediaan. Bahkan bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Ramadan di dalam ayat 185 suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala hanya sekali sahaja menyebutkan Ramadan di dalam Al-Quran. Dalam banyak-banyak adik-beradik bulan Ramadan, adik-beradik bulan-bulan lain dan bulan Muharram sampailah Zulhijjah, Allah sebut dalam surah At-Taubah, inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Daripada 12 bulan yang ada, start daripada Muharram sampailah Zulhijjah, tidak ada yang disebutkan namanya secara langsung di dalam Al-Quran melainkan Ramadan. Yang ada yang lain, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, tetapi tidak dijelaskan dari sudut bilakah ataupun apakah bulan-bulan yang dimaksudkan itu. Namun Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana abang-abang ataupun adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam digambarkan ada 12 beradik dalam surah Yusuf. Ceritanya yang disebutkan namanya secara jelas adalah Yusuf alaihissalam. Jadi ada beberapa poin yang menarik untuk kita teliti dan juga tengok berdasarkan kisah Yusuf ini terkait dengan apakah hubungan kita dengan Ramadan. Jadi saya nak mula membawa mana cerita Yusuf AS ini bermula daripada selepas daripada Bunyamin, yakni adik kepada Nabi Yusuf, telah ditangkap
atas helah Nabi Yusuf alaihissalam sendiri. Ini cerita di penghujung cerita Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf, iaitu selepas daripada mihnah yang pelbagai, Nabi Yusuf dibuang dalam telaga, dijual sebagai hamba kepada Al-Aziz, kepada menteri, kemudian berada dalam rumah ataupun istana Al-Aziz, digoda oleh isteri Al-Aziz, kemudian dipenjarakan, kemudian dikeluarkan daripada penjara mentakwilkan mimpi raja, kemudian raja maknanya berpuas hati dengan takwilan tersebut, maka dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada penjara, dan akhirnya dilantik menjadi menteri perbendaharaan ataupun orang yang mengawal selia dari sudut perbendaharaan Mesir. Dan kita tahu takwilan mimpi raja tersebut adalah akan berlakunya kemarau di Mesir dan juga sekitarnya. Maka apa yang dilakukan itu adalah dari sudut berusaha untuk menyimpan ataupun adanya bekalan bagi menghadapi waktu-waktu kemarau yang mendatang. Jadi bila mana datangnya kemarau tersebut, bukan sekadar Mesir yang mendapat keuntungan daripada simpanan yang dilakukan atas kebijaksanaan Nabi Yusuf, tetapi negara di sekitarnya juga turut maknanya mendapat kelebihan ataupun mendapat bahagian apabila mereka datang untuk membuat tukaran. Yang ini mereka mungkin ada duit, ada barang tukaran yang mereka boleh berikan kepada Mesir, dan mereka mendapat barang makanan sebagai timbal balik. Jadi kisahnya yang kita nak mulakan adalah bila mana abang-abang Nabi Yusuf datang bertemu dengan Nabi Yusuf kali pertama, bila mereka meminta barang makanan daripada Mesir. Mereka melakukan pertukaran, bawa balik. Sebelum mereka balik ni, Nabi Yusuf tanya berkaitan dengan maknanya mereka ni ada berapa beradik, kan? Jadi mereka pun sebutlah mereka ada sekian-sekian adik beradik, kan? Di rumah ni ada seorang lagi adik kami namanya Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ni bagi tahu kepada abang-abang dia, nanti sekali lagi kamu nak datang, bawa Bunyamin sekali, bawa adik kamu lah. Dia tak sebutlah Bunyamin kan, bawa mana adik kamu sekali. Jadi bila abang-abang dia pun nak datang pula ke Mesir, pujuk maknanya Nabi Yaqub. Last sekali Nabi Yaqub pun terpaksa melepaskan. Dan apabila mereka telah mendapatkan bekalan makanan tu, Nabi Yusuf membuat helah dari sudut meletakkan cupak raja di dalam bekas makanan adiknya Bunyamin, yang menyebabkan Bunyamin tertangkap. Yang tertangkap duduk dengan Nabi Yusuf lah. Sebenarnya memang Nabi Yusuf helah supaya adiknya dapat duduk dengan Nabi Yusuf. Jadi terpaksalah abang-abang ni balik dalam keadaan sedih dan juga risau lah, nak bagi tahu apa kat ayah ni, Nabi Yaqub ni. Hari itu dulu 40 tahun dulu, mereka bawa Yusuf, tak bawa balik sampai ke hari itu. Yang ni kali ini pula mereka bawa Bunyamin adik kepada Nabi Yusuf balik ke Palestin dalam keadaan Bunyamin tak balik sekali. Jadi permulaan ayat yang kita nak sebutkan adalah ayat 87 pada muka surat 246. Mana satu muka surat ni ada ceritanya. Ini Nabi Yaqub alaihissalam bagi tahu kepada ataupun suruh anak-anaknya, ini abang-abang Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya Bunyamin,
Jadi kita tengok di sini first Nabi Yaqub yang kita sebutkan tadi, kisah yang tertangkap, yang dekat pada ayat ini adalah kisah maknanya Bunyamin yang diceritakan oleh abang-abangnya tertangkap kerana mencuri di Mesir. Jadi Nabi Yaqub memerintahkan abang-abang ni untuk bukan sekadar mencari Bunyamin, tetapi disebutkan dulu Yusuf. Jadi di sini menunjukkan kepada Nabi Yaqub meletakkan harapan agar bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Walaupun dah lama tak jumpa, dah lama dah maknanya hilang, tapi Nabi Yaqub alaihissalam merasa bahawa Yusuf ni dah dekat, ataupun Yusuf ni ada, maknanya masih lagi menaruh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikembalikan Yusuf alaihissalam kepadanya bersama dengan saudaranya Bunyamin yang turut hilang dalam peristiwa tadi. Jadi ini jugalah maknanya keadaan kita apabila kita dah lama maknanya meninggalkan Ramadan 11 bulan yang lalu, maka kita ada pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu semula dengan Ramadan, sebagaimana Yaqub berharap bertemu semula dengan Yusuf alaihissalam. Disebab itu kita melazimi doa, bahkan imam kita pun membaca doa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada pengharapan kita untuk bertemu dengan Ramadan, sebagaimana Yaqub alaihissalam berharap untuk bertemu semula dengan Yusuf alaihissalam. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, innahu la yai'asu min rauhillah wa la tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta pertolongannya. Sesungguhnya tidaklah yang berputus asa daripada rahmat Allah, pertolongan Allah itu, melainkan orang-orang yang kafir. Jadi bila kita nak masuk dalam Ramadan, nak approach kepada Ramadan, kadang-kadang mungkin timbul dalam perasaan kita, dulu rasa Ramadan tu kita dah buat yang paling baik lah, tapi 11 bulan tu berlalu dengan pelbagai rencang, yang mungkin dulu kita kata aku nak istiqamah lepas Ramadan ni, tapi bila semakin lama, semakin jauh kita pun semakin jauh daripada apa yang mungkin kita pernah lakukan dalam bulan Ramadan tahun lepas. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala antaranya menyebutkan datangnya ataupun disebutkan ayat berkaitan dengan puasa dalam bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilan ya ayyuhallazina, ya ini adalah nida, iaitu panggilan kepada sesuatu ataupun seseorang dalam jaraknya, sama ada dia berada dekat dengan kita, itu panggil ya fulan, ataupun dia berada pertengahan, ya fulan, tangkap tangan, ataupun mungkin ada jauh daripada kita, ya fulan, maknanya dia ada jarak di antara orang yang memanggil dengan orang yang dipanggil itu. Sama ada orang yang dipanggil itu memang dekat dengan dia, ini kita peluk dia, ya fulan, ataupun orang yang berada pertengahan, jauh sikit, ataupun orang yang memang jauh. Maka ini satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila datangnya Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala membuka peluang kepada semua manusia, sama ada di luar Ramadan itu mungkin dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dari sudut amal kewajipan dia laksana, ditambah pula dengan perkara sunat, maknanya konsistensi daripada apa yang dilakukan Ramadan. Tidak semua, tapi maknanya ada penambahan ataupun sesuatu yang konsisten yang dilakukan. Tetapi Allah juga turut memanggil orang yang mungkin berada di pertengahan, nak ulang balik maknanya apa yang dibuat dalam Ramadan, khatam,
Satu Quran dalam bulan Ramadan mungkin dalam masa 11 bulan tak khatam. Tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala panggil, maknanya memberikan peluang lagi. Hatta kalau orang yang berada jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan mungkin dia berpuasa dan solat juga, bahkan solat tarawih tak teringat, tapi dalam bulan-bulan seterusnya itu mungkin ada kadang-kadang kewajipan fardu pun, maknanya kadang-kadang culas. Maka setiap daripada mana-mana jenis orang yang beriman ataupun ada iman ataupun ingin maknanya memantapkan keimanannya, maka semuanya termasuk dalam panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang mana di dalam dirinya ada sedikit, ada sekelumit maknanya iman, yang dia tahu bahawa dia ingin memperbaiki dirinya, memperkuatkan imannya, maka datanglah ke dalam bulan Ramadan menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah puasa. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang datang masuk bulan Ramadan, dia berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana Yaqub alaihissalam bagi tahu kepada abang-abangnya, janganlah kamu putus asa mencari Yusuf dan juga adiknya, maka kita juga jangan berputus asa untuk maknanya berdoa memasuki Ramadan, walaupun kita rasa macam tak bersedia lagi, 2 hari je lagi, bukan bersedia dari sudut macam bersedia raya kan, mana bersedia preparation dari sudut rohani kan. Tapi kita berharapkan dengan bertemunya kita dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelebihan dan juga kekuatan kepada kita. Dan bila mana abang-abang Nabi Yusuf, bila mereka sampai ke Mesir, kemudiannya mereka nak cari Nabi Yusuf dan juga adiknya lah, atas perintah ayahnya. Tapi mereka tahu bahawa mereka datang dalam masa yang sama tetap juga nak buat barang pertukaran, nak dapat juga bekalan makanan selain daripada cari Yusuf dan juga adiknya. Jadi mereka juga nak bertukar barang dagangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr waji'na bi bida'atin muzjah fa'awfi lana al-kail wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka abang-abangnya pun bertolaklah, sampailah mereka bertemu dengan Al-Aziz. Waktu ni mereka tak kenal lagi lah. Al-Aziz itu merupakan adik mereka, iaitulah Yusuf alaihissalam. Jadi apa kata abang-abangnya? Wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami ini telah menderita kesusahan. Massana wa ahlana ad-durr, dan kami datang membawa barang-barang yang kurang baik. Wajidna bi bida'atin muzjah, tetapi barang-barang muzjah ni, barang-barang yang kurang baik ni makna barang yang mungkin tak ada nilai ataupun nilai dia sangat sikit. Kalau mungkin barang tukaran makanan mereka tu, katakanlah contoh RM100, maknanya barang mereka tu mungkin 10% daripada nilai itu, ataupun lebih murah daripada itu, mungkin RM5, bukan RM10 pun. Tapi kalau RM10 lah, kita ambil lah RM10. Mana nak beri barang nilai RM10 tapi nak terima barang nilai RM100. Ini kita ada, abang-abang dia kata, kami ada bida'atin muzjah, kami ada barang yang kurang baik dan tak berharga pun, nak menjadi tukaran kepada makanan daripada Mesir. Tapi mereka kata apa? Fa'awfi lanal kail wa tasaddaq alaina, dan sempurnakanlah sukatan bekalan makanan kami dan mendermalah kepada kami. Jadi abang-abangnya tadi dah disebutkan ataupun dibagi tahu kepada oleh Nabi Yaqub supaya mencari dan jangan berputus asa. Dan putus asa ni antaranya
pergi untuk mendapatkan bekalan makanan, walaupun mereka sebelumnya datang diketahui maknanya adik mereka tertangkap kerana mencuri. Jadi itu adalah hilah lah kan. Jadi mereka datang lagi untuk minta, bawa pula barang dagangan yang tak berharga untuk menjadi tukaran. Jadi kita meletak diri kita, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan Ramadan, kita juga mungkin datang mendekati Ramadan ini dalam keadaan kita membawa amalan yang seperti mana abang-abang Nabi Yusuf, bida'atin muzjah. Bukanlah maknanya tidak maknanya diterima, kita harap diterima, tetapi menunjukkan kepada terdapat banyak kecacatan, banyaknya kekurangan pada amalan-amalan kita. Tapi kita mengharapkan dengan kita masuk ke dalam bulan Ramadan, hatta sebelum bulan Ramadan, Sya'ban, 15 Sya'ban, maknanya malam itu juga disebutkan bahawa diangkat amalan manusia. Fa'ufil lanal kail, kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan segala amal yang telah kita buat 11 bulan yang lalu selepas daripada Ramadan, dan kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala wa tasaddaq alaina, Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan, beri sedekah kepada kita. Antara sedekah pun dari sudut pahala yang berlipat kali ganda dalam bulan Ramadan, dengan menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Jadi abang-abang Nabi Yusuf bawa barang dagangan sebagai tukaran, barang dagangan yang tidak berharga. Kita juga mungkin membawa amal kita yang kita tahu banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan. Tapi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyempurnakan segala amalan kita dengan maksud menerima amalan kita menjadi mizan hasanat kita. Dalam masa yang sama Allah sudi memberikan lagi kita Ramadan untuk kita memberikan ataupun kita dapat lagi pahala, kutip pahala, agar dapat memberikan kebaikan kepada kita di hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yajzil mutasaddiqin, dan Allah Subhanahu Wa Taala membalas bagi orang yang bermurah hati untuk menderma. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Jadi kemudian Yusuf berkata, tahukah kamu apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adik-adiknya semasa kamu jahil? Dan kemudian mereka pun berkata, qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian sampailah kepada ayat yang ke-92, bila mana Nabi Yusuf berkata kepada abang-abangnya, qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak, tidak akan disalahkan. Maknanya hari ini kita kosong-kosong. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kamu, dan Dia jualah yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Maknanya bila mana abang-abang ni tadi dah bertemu dengan Yusuf yang sebenar, walaupun mereka memang bertemu dengan Al-Aziz, tapi mereka tak tahu, mereka tak kenal bahawa di depan mereka itu adalah Yusuf. Jadi bila mana kita bertemu dengan Ramadan, antara persiapannya adalah untuk bagaimana kita benar-benar mengenal bulan yang sedang kita nak masuki ini. Cara kita mengenalnya adalah dengan kita menambahkan ilmu pengetahuan dari sudut bagaimana ibadah di dalamnya nak menjadi ibadah yang paling baik, yang paling sempurna yang kita boleh buat. Mana kita tambah dari sudut ilmu-ilmu fiqh berkaitan dengan puasa. Bagaimana kita nak tahu di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana kelebihan, apa kelebihan yang Allah sebut, apa kelebihan yang Allah Nabi SAW nyatakan kepada kita, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengambil ilmu pengetahuan, kita mengetahui sedikit sebanyak, melakukan persiapan bagi menghadapi Ramadan.
Kerana bila mana abang-abang Nabi Yusuf ini dah kenal bahawa di depan mereka ini adalah adik mereka yang dulu, mereka terus teringatkan maknanya kesalahan-kesalahan yang mereka telah lakukan kepada Yusuf. Jadi kalau kita mengenal bahawa bulan ini bukan bulan yang biasa seperti mana bulan-bulan yang lain, bulan yang mana Nabi SAW menjanjikan bahawa siapa sahaja yang masuk di dalamnya, kalau benar dia menggunakan waktu masa di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pengampunan kepadanya. Dan ini adalah tahap yang paling minimum seseorang itu bertemu dengan Ramadan, iaitu mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW yang tadi juga saya bacakan, dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi sebut dalam pelbagai riwayat, man shama Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadr. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan malam Ramadan, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, 10 malam yang akhir, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan juga pengharapan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini makna kita nak membina kesedaran bahawa kita sedang memasuki Ramadan adalah waktu yang peluang keemasan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ada waktu keadaan yang terlepas daripada Ramadan ni, melainkan itulah yang kita hajat dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan tengok dalam satu hadis yang juga popular, bagaimana Nabi SAW, kita jarang kita akan jumpa Nabi SAW, sangat-sangat jaranglah Nabi SAW mendoakan keburukan kepada kaumnya, hatta kepada orang musyrikin yang menentang Nabi SAW. Hatta kepada mereka pun maknanya Nabi SAW tidak mendoakan maknanya keburukan kepada mereka, kecuali beberapa orang yang memang kuat menentang Nabi SAW lah. Antaranya macam Uqbah bin Abi Mu'aid dan sebagainya, yang mana lempar najis kepada Nabi, yang tarik baju Nabi SAW sampai berbekas pada leher. Ada beberapa orang. Tapi secara umum as a kaum Quraisy, Nabi SAW tak mendoakan keburukan. Bahkan kalau kita baca dalam surah Hud, Nabi SAW berada dalam keadaan rasa serba salah dari sudut, kalau baginda menyampaikan Quran, orang musyrikin menolak Quran, maka mereka semakin dekat dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kan Nabi ada perasaan, walaupun Nabi tak buat, Nabi ada perasaan, aku nak kena slow sikit maknanya dakwah ni, supaya apa? Supaya mereka ini tak kuat lagi menentang. Sebab lagi Nabi baca, lagi maknanya mereka kuat menentang. Lagi Nabi sampai, lagi kuat mereka menentang. Bila mereka lagi kuat menentang, maka maksudnya apa? Maksudnya lagi dekat mereka dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun Nabi SAW tak mau. Rasa berat bagi Nabi SAW, apatah lagi nak doakan keburukan. Tetapi Nabi SAW mendoakan keburukan. Kalau tak doa pun maknanya mengaminkan keburukan yang didoa oleh Jibril AS sewaktu Nabi naik mimbar Nabi SAW. Nabi menyebutkan amin, amin, amin. Dan antara doa yang Nabi aminkan itu adalah Jibril berdoa bahawa celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dia keluar dalam keadaan dia tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyebutkan amin. Ini sangat jarang, kita akan jumpa mana Nabi SAW berdoa ataupun mengaminkan sesuatu yang against umatnya. Nabi nak katakan bahawa inilah Ramadan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepadanya ataupun di dalamnya adanya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah sesuatu yang paling besar di dalam bulan Ramadan. Jadi macam mana kita nak merasai bahawa kita nak kena berebut peluang ini, adalah kita kena kenal Ramadan. Dari sudut ibadahnya macam mana nak sempurna, dari sudut mana kelebihan-kelebihan, apa lagi kelebihan yang kita boleh laksanakan untuk kita dapat kelebihan tersebut. Seperti mana abang-abang tadi dah kenal
Dia tahu dah, oh ada kesilapan aku terdahulu terhadap ni. Kita dah masuk Ramadan, kita tahu kita nak diampunkan dosa yang lalu. Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Abang-abangnya pun teringat dosa-dosa mereka kepada Yusuf. Jadi kita pun maknanya teringat dosa-dosa kita. Kalau kita buat dengan betul, maka Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan bila mana Nabi Yusuf kata kepada abang-abangnya, qala la tasriba alaikumul yawm, wahai maknanya abang-abangku, tidak ada lagi kesalahan tempelak perbuatan yang kamu telah telanjur itu. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kamu. Dan inilah yang kita nak dalam Ramadan. Kita nak bahawa bila kita bergraduasi daripada Ramadan, maka kita juga diberikan pengampunan, yaghfirallahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Walaupun tadi kita sebutkan mungkin kita mendatangi Ramadan dalam keadaan kita tak bersedia, mungkin kita mendatangi Ramadan dalam keadaan kekurangan, tapi masa yang ada kita nak cuba perbaiki untuk kali ini lebih baik daripada yang terdahulu. Maka kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seorang itu kalau dia benar-benar imanan wahtisaban, benar-benar melaksanakan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi daripada ayat 90 tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini kita sebutkan dalam Ramadan pun kita juga kena sabar. Puasa kena sabar. Dalam hadis mana yang spesifik pun Nabi SAW sebut, kalau ada orang yang datang mengutuk kamu, cakap benda buruk kepada kamu, tentang kamu, kamu balas apa? Inni sha'im, aku berpuasa. Mana memang yes kena sabar. Tetapi dalam ayat Ramadan 185, Allah Subhanahu wa taala bila menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di penghujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maknanya moga-moga maknanya selain daripada takwa yang didapati melalui ibadah puasa, la'allakum tattaqun, daripada interaksi kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan mendapat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah Ramadan, dalam apa-apa jua mana ibadah, ia menuntut kepada kita dua sifat, iaitu bukan sekadar sabar tadi, tapi kita juga nak melahirkan rasa syukur di dalam Ramadan. Apa bezanya dan kenapa perlunya kedua-duanya, dan kenapa Al-Quran highlightkan agar mendapat syukur, la'allakum tashkurun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarkan kalau kita sabar, macam kita berjalan ataupun berada dalam keadaan suatu beban yang berada di belakang kita. Beban yang berada, contohlah maknanya batu bata kan, berada beban ni berat. Kita sabar, tahan, berat. Jadi bila mana masuk Ramadan, mana kita kena puasa, kena lapar, kena tahan lidah, kena tahan mata. Ini kita sabar. Tapi sabar ni boleh hilang kalau beban itu dah hilang. Ini kita terasa memang kita nak buat tadi, kita dah bersungguh tadi, kita dah ada mindset bahawa kita nak bersungguh dalam Ramadan ni, tak apalah. Berat sikit, tak lena tidur sebab apa? Nak kena baca Quran, tadarus, nak kena tarawih lagi. Siang dah penat berpuasa dengan kerjanya lagi. Tak apalah, tanggung beban ni, sat je Ramadan ni. Tapi kalau kita hanya sabar, habis Ramadan kita rasa lega. Sebab apa? Sebab beban tu dah tak ada. Maka kita menjadi orang yang sabar dalam Ramadan, tetapi tidak menjadi orang yang syukur selepas daripada Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebut la'allakum tashkurun, supaya kamu keluar daripada bulan Ramadan ni kamu memperoleh syukur. Kalau orang yang syukur dengan adanya Ramadan, setelah maknanya beban itu diangkat padanya, dia akan terus lagi untuk buat, bahkan mungkin dia akan tambah lebih baik.
Kalau tidak sama seperti mana Ramadan, sebab Ramadan ni special case, maknanya dia akan buat pembaikan daripada sebelum dia Ramadan. Dan itu juga termasuk makna istiqamah. Istiqamah ni bukan sekadar maknanya kita mesti follow sebiji mana kita buat dalam Ramadan, tapi kita ada penambahbaikan daripada sebelum daripada Ramadan. Kita ada naik satu lagi level kebaikan. Tahun depan naik lagi satu, tahun depan naik lagi satu. Itu makna istiqamah dan juga istimrariyah, kan? Istiqamah dan juga penerusan. Dan tadi kita sebutkan bahawa kenapa perlunya syukur, kerana supaya bila kita keluar daripada Ramadan, kita menjadi hamba yang bersyukur kerana Allah berikan Ramadan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, khususnya melalui Al-Quran. Kerana Allah sebut ayat itu berkaitan dengan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Uniknya ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Allah tak sebut siapa yang menurunkan Quran, walaupun kita semua makruf bahawa Allah yang menurunkan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut Syahrul Ramadan allazi anzalallahu al-Quran, tapi Allah kata unzila fi, diturunkan Quran. Kerana dalam bulan Ramadan, dalam interaksi kita dengan Al-Quran, bukan sekadar maknanya dalam di sudut bacaannya, baca kita boleh baca, tadarus, silakan, tak ada masalah. Tapi adalah untuk kita mengenal Al-Quran ini, siapakah yang menurunkannya. Untuk kita rasa bahawa yes, kita yakin bahawa inilah kalamullah dan bukan kalam yang lain. Sebab itu di hujung ayat itu Allah sebutkan apa? Walitukabbirullah, untuk kamu ni membesarkan Allah. Mana kita takbir pada hari raya itu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita dah jumpa. Ya, inilah yang aku dapat daripada Ramadan ni, aku dah kenal, aku dah tahu bahawa, yakin bahawa Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situlah melahirkan rasa syukur. Sebab apa? Sebab Ramadan dah pergi, Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada dan sentiasa akan memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Ramadan yang ini perlu ada keseimbangan di antara sabar dan juga syukur. Dan kita sebutkan tadi melalui kisah Yusuf AS adalah berkaitan dengan bagaimana Ramadan ini minimumnya adalah untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian apa yang berlaku lagi? Izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya ia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya. Baik. Kita tengok di sini, maknanya kita tahu bahawa Nabi Yaqub berada dalam keadaan matanya yang hampir buta kerana menangis, kesedihan. Jadi Nabi Yusuf kata bawa baju ni, bawa balik pergi ke Palestin, bagi ke ayah. Nabi Yaqub maknanya sapu pada wajahnya, matanya, maka akan kembali untuk melihat. Apa yang menariknya, kata Nabi Yaqub, walamma fasalatil 'ayr, pada ayat 94, dan semasa kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju ke tempat bapa mereka di Palestin. Ini abang-abang dia tadi baru keluar daripada Palestin. Tapi apa kata Nabi Yaqub? Kita sambung sampai azan insya-Allah.
Jadi kita sebutkan Nabi Yusuf memberikan bajunya untuk dibawa balik kepada bapanya Nabi Yaqub, agar baju itu dapat disapu pada wajah Nabi Yaqub agar Nabi Yaqub dapat melihat kembali. Tapi ketika mana dah bertolak kafilah dagangan daripada Mesir itu, kalau kita tengok berdasarkan susunan ayat ini dan terjemahannya juga, apa kata Nabi Yaqub? Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Kata Nabi Yaqub bahawa bapa mereka kepada kaum kerabatnya, sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk, tentulah kamu akan percaya. Maknanya baju tak sampai lagi, tapi bapa dia kata dah, Nabi Yaqub kata aku dah bau dah. Maknanya Yusuf alaihissalam. Jadi ini maknanya kita tengok para salafus salih, bila kita dah bentang tadi berkaitan dengan Ramadan dibuka peluang kepada semua orang, dan tersebutkan Ramadan dengan ada pelbagai kelebihan. Ramadan adalah peluang besar untuk mendapatkan keampunan. Maka sebab itulah maknanya kita melihat para salafus salih, mereka sangat-sangat merindukan Ramadan. Bahkan ada yang bersedia 6 bulan sebelum. Ada yang bersedia bulan Rajab ni dah tutup kedai dah. Sebab apa? Sebab nak fokus untuk masuk bulan Ramadan. Jadi kita pun kena ada bina dia bila berasa rindu pada Ramadan ini. Yang ni tambah lagi lah 2 hari lagi. Kerinduan itu seperti mana Nabi Yaqub alaihissalam tadi, dia dah dapat bau dah, walaupun jauh lagi baju tu di Mesir tu, dia dapat bau. Maknanya keindahan tu kerana apa? Kerana kerinduannya terhadap Yusuf alaihissalam. Keyakinan dia pada Allah bahawa dia akan bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Jadi kita juga maknanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan maknanya dengan yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita Ramadan untuk kali ini. Kalau tidak pun maknanya Allah Maha mengetahui, telah pun cukup bagi seseorang itu mungkin amal salehnya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih menyayanginya. Tetapi kalau Allah berikan kita Ramadan, maka itulah maknanya peluang yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan berkaitan dengan peluang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali Nabi Yusuf kata tadi, ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu kesemuanya. Maknanya di Mesir itu ada kelebihan bila dah bertemu dengan Nabi Yusuf, dan di situ Nabi Yusuf makna ada kedudukan, baginda maknanya ada kelebihan. Jadi kalau kita sebutkan tadi Ramadan, kita tahu bahawa ada kelebihan yang kita mungkin belajar, kita mungkin prepare untuk menghadapi Ramadan, memasuki Ramadan. Tapi jangan memasuki Ramadan tu dengan kita seorang. Kita datang kita seorang, mana selesai, mana solat 20, tapi ahli keluarga yang lain. Ini kita tak ajak sekali, ataupun kita tak berpesan-pesan untuk datang ataupun untuk bersama-sama menghidupkan Ramadan. Kerana apa? Kerana kita dah nampak peluang. Nabi Yusuf dah nampak peluang. Kalau bawa mai ahli keluarga di sini, tak perlu dah nak ulang alik. Dari sudut setiap tahun ke ataupun setiap beberapa bulan sekali nak datang ambil makanan, lepas tu patah balik, nak datang balik tak. Senang dah. Ada kelebihan kat sini, bawa semua ahli keluarga, datang ke Mesir lagi senang. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf yang menguasai Mesir pada ketika itu. Ini dari sudut perbendaharaan, bahkan menjadi orang yang terpercaya oleh raja. Jadi bila kita nampak mana kelebihan Ramadan, maka kita juga maknanya nak bawa bukan diri kita sahaja, tetapi juga ahli keluarga bersama untuk mendapat kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan. Sebab itu bila lepas ayat Ramadan, Allah sebutkan tentang doa. Kemudian selepas doa Allah sebutkan tentang apa? Hubungan suami isteri di malam bulan Ramadan. Kenapa disebutkan suami isteri? Kerana mungkin kita sebutkan Ramadan kena menghidupkan malam-malam Ramadan. Bahkan kita biasa baca Nabi SAW mengeratkan ikatan kain pelekat Nabi SAW. Tetapi
Quran juga menyebutkan tentang bagaimana hubungan seorang suami dengan isteri, dengan maksudnya hubungan dengan ahli keluarganya. Maknanya dia tak tinggal ahli keluarganya. Ini bersama-sama untuk menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan. Jadi begitulah mungkin sedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan bagaimana kita melihat kisah Yusuf alaihissalam dan refleksi terhadap Ramadan yang bakal kita lalui insya-Allah dalam 2 hari lagi, insya-Allah biiznillah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi tetamu dalam bulan Ramadan, ataupun kita lah sebenarnya menjadi tuan rumah menyambut tetamu Ramadan yang datang kepada kita, sebab Ramadan akan pergi selepas daripada 30 hari insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.